Okey, cara nak masuk parking nombor 1 Ini kita masuk terus Nombor 1 ni ramai yang gagal. Sebabnya kotak dia macam lain macam sikit. So divider tu nanti kena adjust bahu dekat divider tu kena adjust. Ambil tengah-tengah. Okey, masuk. Ni terus masuk. Cuma sisi dekat lain putih, terus masuk. Ni kalau boleh masuk terus terus masuk. Lepas tu kena empet ke kiri. Empet ke kiri. Okey, lepas tu masukkan steering dalam panah. Kiri tak cukup itu. Cukup. Kiri. Okey, masukkan steering dalam panah. Nampak? Steering dalam panah. Lepas tu dapatlah jarak dia. Satu kaki macam ni. Okey, lepas tu reverse. Okey, reverse. Okey, samakan bahu. Kalau parking lain kita ambil divider. Kalau parking yang nombor 1 ni kita ambil antara putih dengan divider. Bahu antara putih dengan divider. Ambil tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Jangan ambil divider. Divider kalau nombor 2, nombor 4, nombor 5 boleh pakai divider. Kalau nombor 1 ni ambil antara. Antara putih dengan divider tengah-tengah tu. Okey, lepas tu sama je lah. Reverse. Cermin pastikan turun. Cermin sisi tu pastikan turun ke bawah lah. Kalau tak boleh picit. Kalau tak boleh picit pakai tangan tekan. Pastikan awak tengok bawah lah. Lepas tu ambil yang keempat suku kira daripada L tu 1. L tu 1, 2, 3, 4. 4 suku ni. Lepas tu letak tayar atas nombor 4 ni. Letak tayar atas nombor 4. Okey, lepas tu pusing kanan habis. Pusing kanan habis. Tayar sebelah gaisan nombor 2. Tayar sebelah gaisan nombor 2. Pastikan tepat lah sebaris. Tayar depan mesti atas atau dalam lah. Atas atau dalam dia boleh masuk kotak lah. Kalau tayar awak kat luar tu tak boleh masuk kotak. Kena keluarkan lah. Okey, lepas tu masukkan. Tengok bawah. Time ni tengok bawah. Masukkan cermin sisi dalam kotak. Dia dah masuk dah, cukup. Jangan pergi lagi. Nanti langgar lain depan. Okey, dah masuk. Tekan horn, angkat tangan. Okey, lepas tu steering tak payah usik. Reverse balik. Gaisan nombor 2. Okey, cukup. Lepas tu pusing kanan habis. Pusing kanan habis. Okey, pastikan tayar tu betul-betul habis lah. Tengok, dia mesti boleh lepas lah. Awak jalan pelan-pelan. Tengok bumper belah kiri ni melepasi divider. Dah lepas divider baru belok. Kawal brake lah supaya awak tak langgar lain. Tengah. Lepas tu pergi ke tengah. Jangan ke kanan. Kanan lang-tilang je. Supaya tayar belakang tak kena. Lepas tu berhenti. Okey, dah berhenti, pergi ke kiri. Okey, buka signal kiri. Okey, jalan. Lepas tu pergi ke Z, seleko Z. Lepas tu kat situ ada garisan putih lah. Cuma sisi divider. Pusing habis. Lepas tu jangan langgar lain tengah tu lah kalau boleh. Lepas tu berhenti kat garisan ni. Okey, masa test nanti tak tentu. Kalau traffic light ni hidup, ikutlah traffic light. Atas JPJ awak tunggu sini je sampai kereta keluar daripada seleko Z tu. Lepas tu baru you all pergilah.